So, kes dia ni tak ada. Tapi dia sakit sangat. Maksudnya, kan saraf yang aku cakap tadi, saraf tu masih hidup macam baru nak mati. Dia memang saraf tu dah terbuka, kau kena macam mana pun, kau masuk makanan dalam tu, sakit dia tu, denyut-denyut, tak boleh tidur malam. Dua benda tu, memang orang kata itu, tanda-tanda yang sampai saraf lah, gigi lubang dia tu. Dia punya tahap memang sampai macam tu. Memang kalau boleh dia nak cabut tang-tang tu juga. Mana ada orang malam cabut gigi orang kan, malam. So, dia tahan dengan ubat tahan sakit, esok ni jumpa aku. Aku cakap explain baik-baik apa semua, relax, baringkan dia, aku tanya. So, aku nak comfortkan dia. Aku nak bagi dia macam, kau jangan nervous sangat, macam tu. Tapi, certain orang, dia macam nampak benda besi keliling, nampak tajam-tajam, aku dah panik lah. Aku macam, tapi aku cakap, "Weh, relax lah." Chill-chill je, tak ada benda lah. Aku akan buatlah segala benda yang membuatkan dia kurang takut. So, aku macam hidekan macam ni, aku akan kalau boleh tak nampak, tak nak bagi dia nampak pun jarum yang aku pegang. Jarum dental yang panjang tau, yang panjang. So, kalau orang tengok jarum tu pun boleh pengsan. So, aku cakap dia, "Jangan relax."